tilam baru. Mantap. Ya ke? Wah, masing-masing. Oi, korang tengok ni apa dia orang tengah buat tau. Wah, oi, selesa ni korang tengok ni. Korang tengok ni ha, diorang tidur dekat atas tilam angin. Ya, selesa sangat ke ni? Ha, ni tilam angin yang queen size, okey. Selesa, nampak sangat selesa. Cepat sangat diorang ni tertidur. Okey. Tak tidur ke? Apa sengit-sengit? Dua. Okay, so yang ni yang jenis yang Modofo punya. Okay, yang ni macam senang tau korang. Kalau yang jenis tilam angin macam ni, dia dah bagi setekan sekali tau dengan dia punya charger ni. Korang just tekan-tekan ni. Korang nak buang angin pun korang tekan-tekan je. Nampak tak ni? Okay, ni yang Modofo punya. Size queen. Yang ni 25 cm. Tak silap ibu ni 25 cm. Dia ada 40 cm yang tinggi lagi. Tapi ibu lebih prefer untuk tak tinggi sangat lah. Nampak tak? Tilam angin korang. Tilam angin. Dia sertakan sekali tau. Rasanya dia ada bagi sekali dengan ni. Nampak ni, ada dua bantal. Nanti korang boleh tiup je juga ni. Okay, ada dua bantal kalau nak pakai bantal angin. Macam ni kalau kata korang pergi travel, korang nak orang kata berkemah, bercamping ke apa, boleh je pakai ni. Okay, jangan risau. Kalis air, tahan. Korang dah tak payah tiup-tiup sebab dia dah bagikan sekali dengan charger dia. Dia sertakan sekali dengan korang punya kabel charger tu lah. Okay, so yang ni korang boleh klik dekat ni. Wah, selesa je diorang ni semua.